Pernah tak anda perasan diritan panas solar di atas bumbung bangunan atau mungkin bas elektrik yang bergerak senyap dan langsung tak keluarkan asap? Semua ini berkait rapat dengan topik menarik kita hari ini, iaitu teknologi hijau. Dalam sesi penerangan geografi kali ini, kita akan runkai kenapa teknologi ini bukan sekadar topik di dalam buku teks, tapi sebenarnya kunci utama yang akan menyelamatkan bumi kita. Tapi sebelum kita bermula, saya nak tanya sikit. Apa yang terlintas di fikiran anda bila dengar perkataan teknologi hijau? Adakah ia sekadar aktiviti menanam pokok di sekeliling rumah atau jauh lebih besar daripada itu? Cuba fikir sejenak. 3, 2, 1. Kalau anda terfikir tentang cara kita menggunakan teknologi moden untuk menyelamatkan alam semula jadi tanpa mengorbankan gaya hidup selesa kita, anda memang berada di landasan yang tepat. Fokus pembelajaran kita hari ini sangat mudah dan merangkumi 4 bahagian. Kita ada konsep teknologi hijau, diikuti dengan ciri-ciri produk teknologi hijau, kemudian contoh produk teknologi hijau dan akhir sekali pastinya, kuis pengukuhan. Mari kita terus mulakan dengan bahagian pertama, konsep teknologi hijau. Secara asasnya, teknologi hijau merujuk kepada pembangunan produk, peralatan dan sistem. Tujuannya untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi kita. Kata kunci yang paling penting di sini ialah memelihara dan memulihara. Jadi, penciptaan teknologi sebegini adalah langkah paling bijak untuk kita kurangkan pencemaran, tapi pada masa yang sama kita gunakan sumber yang ada dengan sebaik mungkin. Sebenarnya kan, ada 4 matlamat utama kenapa teknologi hijau ini dibangunkan. Pertama, pastinya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup kita. Kedua, bagi melindungi ekosistem semula jadi seperti hutan dan sungai. Ketiga, percaya atau tidak, ia menjadi alternatif untuk memacu perkembangan ekonomi. Dan yang keempat, untuk mengurangkan impak negatif daripada pelbagai aktiviti harian manusia. Pendek kata, ia mencipta keseimbangan yang sangat harmoni antara manusia, alam dan juga kewangan kita. Ini satu konsep yang sangat penting dan saya mahu anda betul-betul faham. Teknologi hijau ini sangat sinonim dengan pembangunan lestari. Apa maksudnya? Maksudnya kita penuhi segala keperluan hidup kita hari ini tanpa menjejaskan peluang generasi masa depan. Contohnya anak cucu anda nanti untuk memenuhi keperluan mereka juga. Cuba bayangkan, kalau kita habiskan semua bahan api fosil di bumi ni hari ini, apa yang tinggal untuk mereka esok? Kosong kan? Sebab itulah dunia sedang rancak beralih kepada tenaga boleh diperbaharui seperti solar dan angin. Okey, mari kita berhenti rehat sejenak untuk uji minda yang pertama. Berdasarkan apa yang saya kongsikan tadi, apakah sebenarnya tujuan utama teknologi hijau ini dibangunkan? Jika anda pilih B, iaitu memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi, tahniah, anda memang peka dengan perbincangan kita. Sekarang, kita beralih ke bahagian kedua, ciri-ciri produk teknologi hijau. Pernah tak anda terfikir macam mana kita nak tahu jika sesuatu barang itu betul-betul diiktiraf sebagai hijau? Senang saja. Ia mesti ada sekurang-kurangnya ciri-ciri ini. Reka bentuknya perlulah menjimatkan tenaga dan sumber bahan api, ia boleh dikitar semula, sangat selamat untuk digunakan, mempunyai kadar pembebasan gas rumah hijau yang sangat rendah atau sifar dan akhir sekali, ia menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Sedia untuk uji minda yang kedua? Antara pilihan berikut, yang manakah merupakan ciri sebenar bagi produk teknologi hijau? Semestinya, jawapan yang tepat ialah D. Produk itu mestilah menyematkan tenaga. Mudahkah nak kenal pasti? Seterusnya, mari kita masuk ke bahagian ketiga. Contoh-contoh produk teknologi hijau. Untuk memudahkan pemahaman kita, aplikasi teknologi hijau ini dibahagikan kepada 4 teras utama. Teras-teras tersebut ialah tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Jom kita bedah satu persatu untuk lihat macam mana ia sebenarnya berfungsi dan diaplikasikan dalam kehidupan harian kita. Mari kita lihat teras tenaga dan alam sekitar dahulu. Untuk teras tenaga, fokus utamanya adalah untuk mempromosikan kecekapan dan kurangkan kebergantungan kita pada bahan api fosil yang kotor tu. Contoh paling popular sekarang semestinya kereta elektrik, kereta hibrid, kenderaan gas asli dan juga penggunaan biodiesel. Bagi teras alam sekitar pula, misinya adalah untuk meminimumkan kesan pencemaran. Contoh terbaik ialah penggunaan baja kompos dan produk biodegradasi. Maksud produk biodegradasi ni, bila barang tu dibuang, ia akan hancur dan reput secara semula jadi menjadi tanah. Hebat kan? Tak perlu menimbun di tapak pelupusan sampah selama beratus tahun.
Beralih kepada teras ekonomi dan sosial pula. Teras ekonomi ini merujuk kepada penggunaan teknologi secanggih untuk memacu pendapatan negara. Salah satu contoh yang paling unggul ialah industri fotovolta atau lebih dikenali sebagai teknologi solar. Anda tahu tak fakta menarik ini? Perniagaan berasaskan teknologi hijau dijangka mampu menyumbang sehingga 60 bilion ringgit kepada KDN ke Malaysia menjelang tahun 2030. Bayangkan, 60 bilion. Ia sangat menguntungkan. Manakala bagi teras sosial, ia lebih menumpukan kepada tabiat dan gaya hidup harian kita. Contohnya, amalan kita membawa bekas makanan mesra alam sendiri dan kebiasaan menggunakan pengangkutan awam. Nak tengok satu lagi contoh yang menarik? Reka bentuk bangunan hijau. Konsep seni bina moden ini bukan sahaja memacu sektor pembinaan mesra alam, tapi ia juga sangat-sangat praktikal. Bangunan sebegini direka untuk mengoptimumkan pencahayaan matahari dan peredaran udara semula jadi. Hasilnya, kos elektrik dapat dijimatkan dengan ketara dan ia memberi kualiti udara yang jauh lebih segar untuk sesiapa sahaja yang berada di dalamnya. Okey, masa untuk uji minda yang ketiga. Jom kita padankan dengan pantas. Kereta elektrik tergolong dalam teras apa? Betul, tenaga. Kalau baja kompos pula, tepat sekali, teras alam sekitar. Habis tu, industri fotovolta yang jana berbilion ringgit tadi? Ya, ia adalah teras ekonomi. Nampaknya anda memang dah berjaya kuasai keempat-empat teras ini dengan cemerlang. Dan sekarang kita tiba di bahagian yang terakhir, iaitu kuis pengukuhan. Saya akan lontarkan beberapa soalan secara bertalu-talu untuk uji tahap memori anda. Dah bersedia? Jom! Soalan pertama. Cuba ingat kembali apakah sebenarnya maksud utama teknologi hijau. Adakah ia dicipta sekadar untuk menghijaukan landscape atau ia adalah pembangunan peralatan dan sistem khas untuk memelihara dan memelihara sumber semula jadi? Jawapannya mestilah yang kedua. Fokus utamanya sentiasa dan selamanya tertumpu pada usaha memelihara dan memelihara bumi kita. Terus ke soalan kedua. Antara senarai kriteria yang kita bincangkan awal-awal tadi, yang manakah ciri sebenar bagi sesebuah produk teknologi hijau? Adakah ia membebaskan banyak gas rumah hijau? Adakah ia membazirkan sumber alam? Atau adakah ia menjimatkan penggunaan tenaga? Tepat sekali. Produk ini direka khas untuk menjimatkan penggunaan tenaga dan bahan api secara maksimum. Kita kekalkan rentak ini untuk soalan ketiga. Kenderaan moden seperti kereta hibrid dan kereta elektrik, ia diletakkan di bawah teras teknologi hijau yang mana satu? Adakah sosial, alam sekitar atau tenaga? Jika anda jawab tenaga, anda memang memberi fokus penuh dari awal tadi. Dan inilah soalan akhir kita. Masih ingat lagi tak apa maksud proses biodegradasi yang kita bincangkan dalam teras alam sekitar tadi? Adakah ia proses pembakaran sisa toksik di kilang atau ia adalah proses perebutan bahan organik secara semula jadi? Bingo! Ia adalah proses perebutan bahan organik secara semula jadi yang terus kembali ke bumi tanpa meninggalkan sisa berbahaya. Slide terakhir ini menjimpulkan segala-galanya yang kita pelajari. Teknologi hijau adalah jalan dan kunci utama menuju pembangunan lestari. Menyelamatkan bumi ini sebenarnya bukan tanggungjawab saintis, jurutera atau kerajaan semata-mata. Sebaliknya, ia bermula dengan pilihan harian kita sendiri. Bermula daripada tindakan yang sekecil memilih bekas makanan guna semula sehinggalah menyokong pengangkutan awam. Jadi, persoalan yang paling penting untuk anda bawa pulang selepas sesi penerangan ini, jika kita sendiri tidak mula menyokong dan mengamalkan gaya hidup berteraskan teknologi hijau dari sekarang, dunia jenis apakah yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Fikirkanlah dan pastikan setiap langkah kita hari ini adalah langkah ke arah masa depan yang lebih hijau. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya untuk tajuk yang sangat bermakna ini.